Sikit suggestkan korang untuk pakai mask lah. Okay. Okay guys, so Siki ada satu komponen ataupun alat lah, spray untuk kondenser. Jom kita tengok kondenser dulu. Okay. So kadang-kadang kita korang dia terlampau kotor, macam Liam ni contoh kotor lah, dengan ada hama-hama, benda-benda entahlah yang duduk pada depan ni memang kotor sungguh lah. So secara tak langsung kondenser ni fungsi dia untuk memastikan sistem aircon korang beroperasi dalam keadaan cantik. Ini lebih kurang kerja dia lebih kurang macam radiator je. Proses sistem penyejukan untuk sistem aircon. Okay, so macam alat ni dia agak simple. Chemical yang dia gunakan untuk alat ni Siki rasa bagus disebabkan dia tak makan alloy. Korang faham kan? Alloy ni bukan suka-suka boleh tembak chemical, suka-suka tak boleh. Sebab dia boleh akan ada terhakis dan menyebabkan kondenser korang boleh bocor. Secara tak langsung Siki menggunakan alat ni. Cuba tengok dekat je. Goncang dulu. Simple je. Korang nak tembak water jet, kalau boleh pakai tembak air biasa pun tak ada masalah. Tembak dulu. Nak buat semua ke buat separuh? Tak. Separuh je. Separuh je. Tengok beza kan. Tengok dekat sikit. Macam tu guys. Okay. Dalam keadaan macam ni, korang biar je dulu. Biar dulu. Tapi skip video ni. Sikit biar 5 minit ataupun 10 minit. Okay, stop dulu. Okay, so sekarang kita biarkan lebih kurang dalam 5 minit, 8 minit macam tu. 10 minit tak lagi lama lagi bagus. So, kita on compressor lah. Compressor. Kita tengok dah ada perbezaan. Periksaan lelehan dia ni, bahagian sini ni kotor, tak kena langsung. Ni tak kena langsung. So ada perubahan color dekat sini. Okay. Nampak bersih. Macam sini. Nampak bersih. Sini tak kena. So bila tempat cooling ni bersih, secara tak langsung kita kurang dapat rasa lah. Dia punya aircon tu lebih sejuk dan sebagainya. So kalau siapa-siapa nak ambil kabel kuning, Roger guys.